saya nak bagi kudos lah dekat Jabatan Pertahanan Awam Negeri Melaka Dia memang power lah jaga budak-budak muda walaupun muda dan terus jadi lieutenant muda semua menjadi insya-Allah lah. Kalau tak saya tak jadi macam ni lah. Kita tak cinta pada komuniti kan. Betul. Bukan saja sebab kita kerja tu. Lepas kita dah kerja tu, kita akan rasa macam walaupun kita tak pakai uniform, kita bertanggungjawab dengan komuniti kita. Tolong orang. Tak perlu sebab kerja, sebab duit tak perlu. Betul. Kenapa aku dah rasa macam ahli politik saya cakap. Semangat Mukobah ni. Kita buat semua ni untuk rakyat. Undilah saya. Okay. Saya tak ambil 1 sen pun. Okey. Terus. Cinta pada kerja-kerja komuniti ni. Tanpa memikirkan balasan ke kan, duit gaji ke macam itu. Tapi dekat taman tu kalau ada apa-apa kita dulu. Saya tangkap ular kat taman. Orang taman pun dah tahu dah. Ular masuk je call. Tangkap ular tu macam pada sarung tangan ke memang tangkap macam India punya gitu je ke? Kain. Memang ikut lah macam yang kita belajar kan. Sarung tangan mesti ada. Kita ada pengepit. Macam gitulah. Tapi melimau ni kan kita tak ada Jepam. Paling dekat Jasin. Masih jauh. Kalau Serkam tu 40 minit nak tunggu. That's why lah kalau taman saya panggil dakwah je lah. Panggil Faizura je lah. Macam gitu kan. Tapi kena jagalah keselamatan lah juga. Betul. Okey, kita nak buka cerita macam mana boleh jumpa suami ni. UTHM kita masuk kurikulum Jepam tu lah. Member ni dia tak suka kurikulum ni. Jadi dia final year baru dia masuk. Kita first year dah masuk. Jadi first year kita masuk, kita jumpa dia senior. Senior. Budak first year ni memang tak boleh tengok. Abang senior ni rambut dah Korea sikit dia dah. Ngam ni. Kita pakai tracksuit. Member pergi koko pakai jeans. Wah, semua dah paling smart dah tu. Dia itu rebel tu. Rebel. Dia datang lambat, duduk belakang kan. Kita tak boleh. Biasa macam tu yang dipandang. Ada style lah. Ada style. Ya, lepas tu kita tanyalah agak-agak kita tak tanya, kita cakap dengan senior lain lah. Boleh tak tanyakan kan? Kod lah ada girlfriend ke tak ada girlfriend? Kita yang tanya. First move dulu First move kita tak boleh tunggu lah. Dengar perempuan sana bukan lelaki je. Lepas tu abang punya kos elektrik. Generasi yang pandai-pandai tau. Nampak? Hebat dia orang ni. Maknanya guest yang kita jemput ni bukan calang-calang tau. Sebelum ni kita jemput Pascal. Lagi siapa kita jemput pemanah menang antarabangsa lagi. Hai. Ingat podcast kita kampung biasa-biasa ke?